Allahu Akbar. Allah. Ada lagi orang sujud macam ni? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa sujud macam tadi tu? Oh, tak boleh? Tak boleh, sujud macam tu salah kedudukan dia. Oh. Kedudukan sebenar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkanlah tangan atau siku kamu ketika sujud. Janganlah salah seorang dalam kalangan kalian meletakkan kedua lengannya ke tanah seperti duduknya seekor anjing. Jadi kalau kita nak sujud, kita kena tegakkan siku kita. Jangan kita letak seperti anjing. InsyaAllah lepas ni saya akan ubah. Okey, kita betulkan dan amalkan. Terima kasih. Terima kasih. Dapat sesuatu? Jom amalkan. Jangan lupa like, follow dan share.